Ini dia pasal rumit sikit lah. Saya jawab ni sebab orang tanya saya satu hari dah. Tolong jawab ini apa yang bekas Ketua Audit Negara sebut. Tak ada sakau, tak salah, kita ikut peraturan semua. Baik Ini propaganda yang dimainkan oleh UMNO sekarang untuk tutup masalah yang berlaku dalam tabung haji. Mereka bermain teknikal. Dia kata sebenarnya tabung haji itu tak rugi pun. Tabung haji itu baik saja. Dia mengikut fatwa dan juga lunas-lunas yang datang daripada ulama besar mereka yang bernama Lim Sian Si. Lim Sian Si, nama sebenar? Who's that Pokemon? Nama sebenar saya Eric Sito. It's Eric Sito. Eric Sito adalah bekas timbalan pengarah komunikasi strategik BN. Saya tak boleh kata saya BN. Sebenarnya saya bukan ahli politik mana-mana. Saya bukan Tapi ahli pernah politik. menjadi pengarah strategi Barisan Nasional lah. Itu pun ada cerita. Saya dipaksa. Selain akaun FB Lim Sian Si, Eric Sito juga ada akses admin FB Najib. Saudara Eric melalui Lim Sian Si. Atau saya ingat juga daripada Facebook Datuk Seri Najib lah. Saya bukan penjaga page penuh Datuk Najib. Logik Lim Sian Si, curi duit tak apa, asal pulang balik. Adakah Datuk Najib orang pertama yang kena dipenjarakan sebab beri wang sebagai sedekah? Saya gembira dengan jawapan Saudara Lim tadi. Pertamanya bila dia menyenaraikan dengan panjang lebar soal berapa wang yang telah dipulangkan, dia tidak menolak hakikat bahawa wang itu hanya diperolehi kembali setelah kes jenayah dan kerajaan mengambil segala tindakan undang-undang di seluruh dunia. Maknanya, wang itu telah diselewengkan. Cukai tak payah bayar kalau duit masuk bank dan keluar balik. Kalau yang 2.6B ini dihantar balik, kenapa pula income tax Datuk Najib yang masuk dari negara asing ditaksirkan sebagai pendapatan, tetapi bila dihantar balik, dikatakan perbelanjaan Datuk Najib? Kalau hujahnya ialah masuk 2.6 bilion, kemudian telah keluar balik akaun, maka pendapatan itu perlu ditolak daripada assessment ataupun taksiran pendapatan. Macam itu kita semua tak payah bayar cukai lah. Tiap-tiap tahun tunjukkan berapa gaji yang masuk dan tunjukkan berapa yang keluar. Kalau saya salah, kenapa tiada tindakan diambil? Kalau saya ada tulis apa-apa yang salah dalam page Lim Sian Si yang tak benar ataupun melanggar apa-apa undang-undang ataupun memesongkan fakta dari mahkamah, sila ambil tindakan terhadap saya. Sehingga kini tak ada seorang pun yang lapor, tak ada seorang pun yang sangkal. Saudara Lim Sian Si beritahu dia tak pernah diambil tindakan dan sebagainya. Sebab itu saya nak dia datang pada hari ini kerana dia telah tanda tangan satu perakuan bahawa dialah Lim Sian Si dengan nombor IC-nya. Kerana sebelum ini, bila akaun itu akaun palsu, memang orang tak boleh ambil tindakan. Dia akan jadi macam Papa Gomo. Sehingga sekarang Papa Gomo tak mengaku dia Papa Gomo. Jadi lepas ini, saya ingat satu Malaysia sudah tahu bahawa Lim Sian Si adalah Eric Sito. Ya, saya. Dan mudah untuk masuk dan diambil tindakan dan buat laporan. Dan ini termasuklah juga saya ingat kalau ada posting-posting dulu. Sama ada yang orang nak saman secara sivil ataupun ambil tindakan jenayah. Saya ingat lepas ini orang boleh ambil. Kerana sebelum ini tak boleh ambil bila berselindung di belakang Lim Sian Si. Ulama besar UMNO tau. Lim Sian Si dah keluarkan lunas-lunas dia, pumpang-pumpang. Dia kata sebenarnya aset ni semua okey, tapi bila PH ambil tahun 2018 hanya untuk memalukan UMNO, PH lantik satu firma perakaunan PricewaterhouseCoopers PwC yang audit balik, tukar semua, tiba-tiba tabung haji teruk. Dan oleh kerana tabung haji teruk itulah maka aset-aset tabung haji ini dilelong. Najib dulu kata dijarah oleh China. Aku kesian kat China. China juga kena. Padahal China tak pergi dekat dengan tabung haji ni. Tak ada kena-mengena dengan tabung haji. China juga kena lah. Baik. Kemudian untuk mengelirukan, dia keluar satu lagi fatwa ni yang lagi rumit. Dia kata
Tak salah sebenarnya menggunakan peraturan perakaunan untuk menilai aset-aset itu, satu kaedah yang dinamakan Realizable Asset Value, RAV. Cakap kat orang kampung, dia bukan faham pun RAV ni, dia ingat RV, Recreational Vehicle yang orang masuk kampung tu kan. Oh, tapi dia ulang inilah, RAV. Kalaulah ikut yang macam Ketua Audit Negara tu kata pakai RAV, sepatutnya tabung haji untung 3 bilion. Tapi sebab jahatnya Cina ni, bila bertukar kerajaan, dia lantik PwC, dia tukar, dia pakai kaedah perakaunan baru, maka tiba-tiba rugi 1 bilion. Jahat betul Cina ni. Kan? Yang bercakap tu, saya tak rasa ada seorang pun yang ada latihan perakaunan. Hatta bekas Ketua Audit Negara tu pun tak ada latihan perakaunan. Paling kurang saya chartered accountant lah. Paling kurang kalau aku nak action, aku boleh cakap lah, saya fellow kepada Institute Accountant Bertauliah England dan Wales. Tak ramai kat Malaysia ni yang fellow tau. Paling kurang lah. Dia ada orang katalah nak cerita kat orang Melayu ni, dia kena cerita macam kita cerita pasal hukum hakam Islam juga. Baru dia faham sikit. Jadi kita nak cerita pasal hukum hakam perakaunan sikit. Nak menjawab apa yang UMNO dengan PAS dah tepuk tangan pagi tadi kan. Dalam perakaunan ni lah, dalam pelaporan kewangan, perakaunan, transaksi semua kan, dia sama juga macam semua agama ke semua benda-benda lah. Dia mesti ada rukun. Rukun itu kamu tukar macam mana pun kat bawah ni, kalau melanggar rukun itu dia tak sah. Kita orang Islam ada rukun Islam 5, ada rukun iman 6. Perakaunan pun ada beberapa rukun dia. Rukun yang pertama apa dia tahu? Rukun ni cukup penting. Belum belajar lagi peraturan yang rumit semua ni, piawai perakaunan semua ni, debit kredit pun tak belajar lagi. Rukun dia pertama adalah 3-4 rukun. Tapi rukun yang pertama begini tau. Untuk kita menilai sesuatu transaksi, sesuatu aset, sesuatu harta, sesuatu hutang, kita kena menilai sifat dia. Sifat itu yang menentukan aset ataupun hutang itu, bukanlah nama ataupun transaksi yang ditetapkan. Contohnya Wong Chen bagi duit kat saya 1 juta ringgit dalam syarikat saya. Dia kata dia beli saham dalam syarikat saya. Dia bagi 1 juta kan. Saya pun dalam syarikat saya letakkan dalam saham itu nama Wong Chen 1 juta. Tapi bila Wong Chen bagi 1 juta kat saya tu, dia kata sebagai ganti aku bagi 1 juta kepada engkau, maka tiap-tiap tahun kau kena bayar aku 5%. 50,000 tiap-tiap tahun bayar ke aku tak kisah jadi macam mana bisnes engkau, bayar aku 50,000 tiap-tiap tahun, satu. Yang kedua, 5 tahun lagi kau kena bayar balik ke aku 1 juta. Walaupun dia beli saham, walaupun dia kata benda tu saham, kalau seseorang beli saham tapi kita kena bayar kat dia tiap-tiap tahun keuntungan, itu namanya bukan beli saham tau. Itu namanya saya berhutang dengan Wong Chen. Sebab lepas 5 tahun jadi apa kat bisnes saya kena bayar balik kat dia 1 juta, itu bukan saham. Itu namanya hutang. Sebab saham ini kalau orang melabur, dia bagi kita 1 juta ringgit, kalau dia rugi, kita rugi, dia sama tanggung rugi. Kalau dia untung, kita untung, baru dia dapat sedikit untung. Dan saya tak perlu bayar balik kat dia. Kalau dia nak balik duit itu, dia pergi jual saham itu kepada orang lain, ganti dia jadi pelabur dalam syarikat saya. Itu baru namanya saham. Jadi walaupun perjanjian tulis membeli saham sekian,
Walaupun dalam laporan kewangan itu dia tunjukkan pembelian saham 1 juta. Bila saya sebagai auditor masuk, saya tengok semua, saya kata ini bukan saham ni, ini hutang. Jadi saya kena tukar, beritahu kepada company, you tukar balik benda ni, you tunjukkan you berhutang dengan Wong Chen, 1 juta, 5 tahun nanti kena bayar. Kalau tidak, aku tak sign akaun kau. Itu namanya dalam rukun perakaunan, itu namanya substance over form. Bahawa ciri-ciri transaksi dan sifat itulah yang menentukan apa kita nak panggil, macam mana kita nak rekodkan transaksi itu, bukan apa yang diberitahu oleh orang. Itu yang pertama tau. Yang kedua, rukun dalam perakaunan ni, rukunnya ada satu perkataan dia panggil prudence. Maksudnya rukun perakaunan, kita kena ambil nilai yang paling rendah sekali. Jangan kamu lambung-lambungkan keuntungan, jangan kamu lambung-lambungkan nilai aset. Kita kena masuk dalam buku, tunjukkan kepada orang nilai aset itu adalah nilai yang paling realistik, yang selalunya nilai paling rendah. Sebabnya begini tau, kalau kita tak buat prudence macam itu, kalau rukun perakaunan ni tak ada prudence kan, orang semua kena scam. Mari satu company, dia kata saya beli satu apartment, saya beli satu bangunan dekat Setiawangsa. Saya beli ini nilainya 1 bilion. Dan mengikut laporan 1, 2, 3, 4 ni, kalau saya jual, sepatutnya nilai yang saya beli 1 bilion itu nilainya 2 bilion sebenarnya. Jadi dia pun tunjuk kat orang 2 bilion. Oleh kerana nilai harta saya ni 2 bilion, maka kau nak beli 10% share dalam company saya, maka kamu bayar 200 juta. Kalau tak ada prudence tau. Okey, baik Rukun perakaunan yang prudence kata apa dia? Okey lah, kau kata 2 bilion kan, harta kau kata kau beli 1 bilion, nilaian dia 2 bilion, jadi kau kata company kau ni 2 bilion. Okey, sebagai auditor, apa yang kita kena buat, kita kena pergi check dulu, hartanah di sekeliling itu, bila dia jual yang terakhir, berapa nilai dia? Sebab itu sebenarnya apa yang orang ramai atau pasaran sanggup bayar. Itu yang disebut sebagai market value. Harga pasaran. Kau boleh claim bangunan kau 2 bilion. Tapi sebelah itu bangunan yang sama, tempat yang sama, bila nak jual, orang beli, ada orang dah beli dah satu bangunan tu, harga dia hanyalah 100 juta. Jadi ikut rukun perakaunan, walaupun kau kata harta kau tu 2 bilion, tapi oleh kerana nilai yang telah ada transaksi, urus niaganya telah selesai, duduk kat sebelah itu yang sama boleh dibandingkan, yang itu hanya 100 juta, maka sebagai auditor saya beritahu, sebenarnya mengikut prudence. Oleh kerana kita kena rukun prudence ni, kita terpaksa turunkan nilai aset kamu itu daripada 2 bilion jadi 100 juta. Kan? Okay. Jadi apa kena-mena dengan tabung haji, dengan UMNO, dengan PAS semua? Yang saya cerita kepada saudara-saudari tadi tu, 10-15 minit tadi, itulah yang berlaku dalam tabung haji. Yang kita nak kena terang kepada rakyat Malaysia, yang nak tunjuk tak functionnya parti-parti politik yang ada ni. Baik UMNO yang bertanggungjawab bawah dia menatang ni jadi, baik PAS, dia yang tolong sucikan dan tepuk tangan sekarang, baik PH yang peram dan sekarang tak jawab. Bila bekas ketua audit negara kata, sebenarnya mereka mengikut peraturan penilaian mereka sendiri, iaitu Realizable Asset Value, RAV. Orang duk tanya kat saya, YB tolong terangkan RAV ni macam mana. Macam tadilah kita terangkan. Tabung haji
bila dia dah tak cukup wang yang dijana daripada keuntungan dan operasi untuk bayar dividen, sebab dia rugi berpanjangan, akhirnya dia buat apa tau? Aset-aset dia yang sebenarnya nilainya jauh lagi rendah ni, dia perkenalkan satu piawai penilaian dalaman dia sendiri. Dia buat sendiri. Dia kata realizable asset value kami. Jadi dia pun naik berkali ganda. Jadi bila dia naikkan nilaian yang 100 juta jadi 1 bilion kan dia nilai kan. 900 juta tu dia jadi apa dia? Dia jadi keuntungan. Jadi tiap-tiap tahun bila aset tu tinggi macam itu ada untung. Bila ada untung dia kata kami untung besar 3 bilion. Bagus di bawah pentadbiran UMNO dan Datuk Seri Najib ini. Tengok tabung haji sampai boleh bayar 6-7%. Kemudian dia umum dividen, hibah. Tapi bila sampai nak bayar dividen, dia ambil kat mana? Duit tak ada tau. Sebab aset tu masih lagi tidak cair. Kalau bangunan itu harta nilai dia 100 juta tu lah. Atas kertas dia naik sampai 1 bilion. Atas kertas nampaklah 1 bilion. Konon ada untung 900 juta. Untung 900 juta tu untung atas kertas. Bila dia nak bayar dividen, dia kena ambil duit tunai. Dia ambil duit siapa? Duit korang semua pada muka. Orang bila tengok bagusnya lah tabung haji, bagi 6%, 7% tiap-tiap tahun, ini lebih baik daripada bank. Maka orang-orang kaya semua ni, semua tukar daripada bank, masuk kepada tabung haji. Bila dia masuk tabung haji, duit yang masuk tu lah, dia dah buat pusing jadi Pak Mantelo je. Ambil duit pendeposit baru, bayar dividen kononnya. Sepatutnya dividen tu dibayar daripada keuntungan operasi.